Kita selalu dengar kisah pasal Ali bin Abi Thalib, tapi korang pernah dengar tak cerita pasal abang dia? Ja'far bin Abu Thalib merupakan seorang sahabat Nabi yang berjuang di sebelah Nabi. Ketika hijrah ke Habsyah buat kali pertama, Ja'far menjadi jurucakap yang berdepan dengan Raja Najasyi. Ja'far tahu yang Najasyi ni beragama Kristian, jadi dia menggunakan surah Maryam untuk tackle Najasyi. Jadi disebabkan itu, dapatlah umat Islam perlindungan di bawah Raja Najasyi. Dan akhirnya beliau duduk di Habsyah beberapa tahun. Akhirnya dia pulang ke Madinah lepas pembukaan Kota Khaybar. Yang powernya dia diangkat sebagai jeneral kedua yang akan menggantikan Zaid bin Harisah dalam peperangan Mu'tah. Dan ketika Zaid telah syahid, dia ambil panji daripada tangan Zaid tu dan pertahankan panji Islam tu. Bila dia pegang kat tangan kanan dia kena potong. Lepas tu dia beralih tangan kepada tangan kiri. Akhirnya tangan kiri dia pula yang dipotong dan akhirnya dia kepitkan guna ketiak dia panji tu. Sampai ke tahap tu dia cuba untuk pertahankan panji Islam. Dan ketika perang tu dia sebenarnya sedang berpuasa. Disebabkan dia syahid tu, Nabi dah garanti dia akan dapat sepasang sayap di syurga nanti. Ini bagi menggantikan kedua-dua tangan dia yang dipotong ketika mempertahankan panji Islam. Jadi inilah sebuah kisah sahabat yang sepatutnya kita sanjung.